Lepas assessment nak terus balik ke? Ke nak shopping assessment kat tempat lain dulu? Selepas assessment, kebiasaannya ibu bapa akan diberikan penerangan tentang apa yang akan berlaku sewaktu assessment dan apa keputusannya. Sebagai contoh, ibu ayah akan dapat tahu di mana tahap perkembangan anak-anak sewaktu assessment berlaku. Clinical psychologist akan explain satu persatu di mana tahap perkembangan yang ada lewat, yang okey ataupun yang cepat. Ini adalah result assessment yang kita boleh tahu tahap perkembangan anak-anak, yang mana kita akan tengok whether dia ada lambat, cepat ataupun okey. So daripada sini, kita boleh plan intervention anak-anak mengikut keperluan yang mereka perlukan. Sebagai seorang clinical psychologist, saya sarankan ibu ayah untuk terus mulakan sesi terapi untuk anak-anak. Jangan tangguh lagi sebab dia akan menghalang perkembangan anak-anak. Buat penilaian perkembangan anak di Playvelab hari ini.